tamak. Yang kedua, wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami bagi rezeki pada mereka, mimma. Min tu mana sebahagian. Tengok. Allah tahu manusia kedekut. Allah tahu manusia ni sifatnya kedekut. Maka Allah sebut dua perkara. Satu, min. Min tu sebahagian. Aku suruh kamu infak bukan semua. Sebahagian. Yang kedua Allah sebut razaqnahum. Kami bagi rezeki pada kamu. Mana yang aku suruh kamu infak tu duit siapa? Jangan tamak. Jangan kedekut lah sebab duit aku. Kita pernah tak kedekut duit orang? Pernah tak? Orang suruh simpan kat kita 10,000 kan. Lepas 3 bulan dia minta. Mana boleh? Kalau orang kita simpan duit pada orang 10,000, lepas 3 bulan kita minta 3,000. Dia pun kata, mana boleh? Kita kata apa pada dia? Itu duit aku. Kan? Okey, bila Allah bagi duit pada kita dan Allah suruh infak, kita tak bagi. Samalah kita, orang tu buat pada kita. Ni duit aku ni ya Allah. Aku keluar pagi balik petang daripada muda sampai ketua. Senang-senang nak suruh aku bagi. Seolah macam tu kita berbicara dengan Allah. Betul tak? Yunfiqun. Apa dah? Yunfiqun, kalau belajar bahasa Arab ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Makna apa? Kalau dia infak bermusim, tak masuk. Saya nak infak bulan Ramadan je. Ada orang miskin ni Ustaz. Tunggu satu Ramadan. Bukan orang beriman. Orang beriman, yunfiquna, dalam ayat lain Allah kata yunfiquna bil-laili wan-nahar. Siang dan malam. Sirran wa alaniyah, secara rahsia dan terbuka sepanjang masa. Itulah sifat Nabi dan sahabat. Mereka infak sepanjang masa dan bila masuk bulan Ramadan semakin laju. Jadi ada orang sebelah-belah dia tak infak, masuk Ramadan baru infak. Habis Ramadan dia stop. Bukan orang bertakwa. Dia tak memenuhi ciri ni, yunfiqun. Okey.